Dan makan hak orang lain ni jemaah, bukan hanya sekedar mencuri. Kalau mencuri itu jelas, kita tak perlu bincang lagi. Tapi ada perkara-perkara yang mungkin kita rasa biasa, ternyata itu perkara yang bermasalah untuk kita. Di antaranya iaitu ghasab. Tahu ghasab? Ghasab tu mengambil manfaat dari barang yang dimiliki orang lain. Contoh, pakai selipar orang tanpa izin, sandal. Pernah buat tak? Pakai selipar orang lain tanpa izin. Alah ustaz, kan selipar je tak rosak. Itu yang saya kata ghasab. Kalau mencuri, mengambil barang orang lain, itu mencuri. Kita tak mengambil barang orang, tapi kita hanya mengambil manfaat daripada barang orang tanpa izin ownernya. Kita rasa hal biasa, tapi masalah ini boleh menyebabkan pahala kita terkikis. Pakai selipar orang, yang jahatnya macam mana? Masjid besar, kalau masjid ni okey lagi, ni masjid besar. Dia pakai selipar orang di sana, dia pergi ke belakang, lepas tu ditinggalkan di hujung tu. Yang penting perut dia je selamat, yang penting diri dia selamat. Akhirnya datang owner yang punya selipar tu, tengok, lah hilanglah selipar aku, manalah selipar aku. Tengok sana, tengok sini. Kerana mindset dia, kalau barang dia hilang di sana, pasti akan tersepak sebelah sana. Jadi dia cari sebelah sana sampai hilang. Padahal selipar dia ada, tapi dia letak orang di belakang tu. Kan jahat tu jemaah. Sudahlah pakai barang orang tanpa izin, letaknya pun suka hati, akhirnya berkecil hati orang dan orang tu pergi. Kadang-kadang dia balik dengan kaki ayam je. Akhirnya dia pun bersuudzon, masjid ni tak aman selipar kita. Kalau bawa selipar pasti hilang. Tengok, dah nama masjid pula yang jadi rosak. Benda yang nampaknya sedikit, tapi itu menjadi masalah untuk kita di akhirat, di alam kubur. Alah ustaz, biasa je ustaz. Jangan ambil biasa benda seperti ini. Kerana masalah kecil dalam pandangan kita, dalam pandangan Allah belum tentu kecil. Sehingga dalam surah An-Nur Allah katakan apa? Wa tahsabunahu hayyinan wa huwa indallahi azim. Engkau pandang sesuatu itu remeh, ternyata besar di sisi Allah.